بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abis Seram Channel. Abis doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Gelapkan jalannya. Ni jalan daripada Jeli menuju ke Pengkalan Hulu melalui Lebuh Raya Timur Barat ataupun Lebuh Raya Gerik lah. Dulu Lebuh Raya Gerik ni sebelum bas accident yang ramai mati tu kan, memang gelap gelita lah, tak ada langsung lampu jalan. Tapi ni habis lalu ni ada dah beberapa tempat yang ada lampu jalan. Jalan Gerik ni bahayanya, satu sebab gelap, kedua dulu jalan dia ni agak teruk, kadang-kadang ada lubang, lepas tu bengkak-bengkok dan kadang-kadang ada gajah. Itu menyebabkan sering berlaku kemalangan lah kan. Okey, cerita Abang nak share hari ni pengalaman seram dan misteri ketika menginap di sebuah hotel di Cameron Highland. Nama hotel tu dia bermula dengan huruf E. Kira hotel besar jugalah. Hotel besar, hotel lama. Tapi sekarang hotel ni dah tukar nama dah. Cerita ni diceritakan oleh Mira, berlaku pada tahun 2014 ketika beliau bersama dua orang rakan baik dia lah. Kami bertolak daripada Kuala Lumpur jam 2 petang. Drive ikut tapah. Naik Cameron Highland ikut jalan lama. Serius memang slow aku drive pada masa itu. Yelah, jalan macam ular kena palu. Campur perasaan nervous sebab kat belakang ni beratur lori dan juga kereta yang tengah follow aku. Confirm kalau bawa slow dekat jalan tapah ni memang kena menyumpah seranah dengan orang belakang lah kan. Nak bawa laju pun susah juga sebab jalan ni bengkak-bengkok. Kadang-kadang ada lori kat depan kan. Okey, jalan tapah ni siapa tak tahan yang jenis mabuk kereta ni, janganlah lalu. Kalau sebelum drive tu awak makan bihun goreng ke mi goreng ke, takut nanti tengah-tengah jalan nanti awak muntah keluar balik bihun goreng tersebut. Okey, setelah sekian lama memandu dengan penuh tawaduk, maka sampailah kami ke Tanah Rata. Setelah berhenti muntah, pergi toilet, minum, makan dan termenung, kami pun teruskanlah perjalanan ke hotel tersebut. Jam masa ni dah menunjukkan 6.30 petang. Siap check in semua, ambil kunci bilik. Kami pun terus angkut beg baju ke bilik nombor 20. Memang selesa biliknya, besar. Satu queen bed dan satu lagi single bed. Of course lah, aku ambil yang single pada masa ini. Senang nak golek kiri kanan. Masa masuk ke bilik itu, tak adalah misteri sangat. Tak adalah rasa seram. Bersih saja, toilet pun cantik. Cuma masa aku nak selak lansir tingkap, aku perasan yang tingkap bilik itu terbuka. Tak adalah misteri sangat kat situ. Maybe housekeeping buka untuk ventilation udara dan mengelakkan udara terkuap. Okay, fine. Aku pun tutuplah tingkap itu dan tanpa was-was pergi ke bilik air untuk mandi. Malam tu kami hanya stay dekat bilik tersebut. Masing-masing dah penat dan kekenyangan. Malam itu kami tidur dengan tenang tanpa sebarang gangguan. Esoknya kami mulakan aktiviti meronda di sekitar Cameron Highland, shopping sayur, makan jagung manis dan juga ambil gambar dekat Sungai Palas. Dah 5 petang barulah kami balik ke bilik hotel. Masing-masing menunggu turn untuk mandi dan solat. Kami ada tapau ayam KFC. Lepas solat dalam pukul 7 petang, kami lepak-lepak lah tepi tingkap. Sambil makan ni kami tengok keluar lah kerana cuaca masih lagi terang pada waktu ini. Tapi makin lama makin gelap dan makin berkabus. Makin lama kabus makin tebal. Aku pun tutuplah tingkap, siap lock dan tarik lansir.
Kami meneruskan makan-makan sambil borak-borak, buat lawak dan ketawa tak ingat dunia. Tengah-tengah ketawa itu, tiba-tiba tingkap depan kami bergegar macam kena ketuk. Memang kuat sangat dan jelas bunyi kaca tingkap diketuk sesuatu. Kami terdiam pada masa itu, saling berpandangan sesama sendiri. Ada burung kau nak masuk, kata kawan aku Miss S yang memang agak sengal sikit. Boleh pula dia nak bangun, nak selak kain lansir. Sebagai seorang yang cerdik sikit daripada dia, aku spontan tahan tangan dia. Janganlah buka. Kau nak bagi burung tu masuk ke bilik ke? Miss S pun duduk semula sambil jawab, okeylah. Dan kami sambung makan-makan. Member aku yang seorang lagi tu hanya diam, bulatkan mata dan kunyah tulang ayam KFC dia. Aku faham apa yang dia fikir, tapi aku buat-buat tak faham sebab malas nak fikir. Lepas pada makan, kami semua solat dan aku pula baring-baring kat katil sambil tengok TV. Tiba-tiba kipas siling yang tadinya laju tiba-tiba slow, terhenti, laju balik, slow dan henti pula. Macam main-main pula. Apa pasal kipas ni, tanya Miss J. Taklah kusyuk rupanya solat dia. Tak adalah remote kot. Aku minta Miss S ni padam balik dan buka balik kipas tersebut. Malam tu kami bertiga tidur dengan agak nyenyak. Aku terjaga pukul 3 pagi. Tak tahu kenapa, bangun dan terkejut sambil pandang ke arah tingkap. Dah apa hal pula ni? Tengok kiri kanan dia orang ni semua dah tidur. Member aku yang 2 orang ni memanglah sedap dah tidur pada masa ni. Aku bangun nak ke tandas, buang air dan sambung tidur balik. Tapi aku tak boleh tidur. Hati berdebar-debar, rasa takut. Rasa macam ada something pada hati aku dari balik langsir tingkap. Aku baca ayat kursi dan lelakkan mata, alihkan badan kiri kanan dan aku belakangkan tingkap. Tiba-tiba aku terjaga sebab dengar bunyi tingkap bergegar. Aku bangun dan tengok masa ni pukul 6 pagi. Kiranya aku berjaya jugalah tidur tadi. Tingkap itu bergegar-gegar dan tiba-tiba bunyi hilaian panjang yang sayup-sayup tapi jelas. Macam mana nak penjelaskan aku pun tak tahu. Macam bunyi perempuan menjerit campur bunyi lolongan anjing. Bunyi yang jauh, nyaring dan jelas di telinga aku. Aku terus tarik selimut, menggigil sampai member-member aku bangun mandi dan solat subuh. Barulah aku berani nak bangun. Esoknya lepas kami check out, kita orang semua ni balik ikut simpan pulai. Masa dalam perjalanan, Miss S buka cerita pasal bunyi ketukan tingkap. Miss J pun kata pelik jugalah. Takkanlah burung ketuk tingkap sampai bergegar-gegar sampai macam tu sekali, katanya. Dahlah masa tu kami semua lapar, tengah nak makan KFC. Aku pun bukalah cerita yang nak aku alami subuh tadi. Lepas pada habis aku bercerita, Miss J pandang aku sambil terbeliak biji matanya. Mira, itulah yang orang panggil namanya Pontianak. Okey, itu cerita pertama. Cerita kedua ni daripada Elizy. Tajuk dia Banglo Telekom di di satu tempat lah. Ini cerita ni berlaku pada tahun 1995. Kan banyak tempat kan ada Banglo Telekom ni. Banglo Telekom ni pula besar-besar. Abang pernah menginap Banglo Telekom di Bukit Fraser, memang besar. Masa tu kita check in, banyak-banyak bilik tu. Hanya satu bilik Abel je yang ada lah. Bukan makna dia Abel je yang huni dekat situ. Dia punya banglo ni memang besar lah. Memang besar dan memang sunyi. Tapi tak ada cerita hantu lah masa Abel pergi Telekom dekat Fraser. Ini cerita banglo Telekom dekat satu tempat lah. Abel tak nak cerita tempat mana, nanti tak ada orang nak pergi pula. Tapi mana-mana pun sebenarnya ada hantu. Kalau kita boleh nampak, boleh rasa tu baru kita nampak. Kalau kita ni jenis yang macam tak nampak, pergi mana-mana tempat ada hantu pun tak rasa apa-apa pun. Malam tu lebih kurang pukul 2-3 pagi, makcik aku yang tidur dekat hall nak pergi ke toilet. Kejutlah husband dia dan juga
anak sulung, dua-dua orang dia kejutkan. Pakcik aku bangun angguk-angguk kepala, tapi lepas tu makcik turun seorang diri ke toilet dan pakcik aku ni sambung tidur balik. Dia kejut laki dia, suruh teman pula. Teman pergi toilet tapi suami dia ni bangun sekejap seolah-olah nak teman tapi sambung tidur balik. Naik atas nampak ada something, macam ada benda terapung dekat tingkap. Jadi makcik aku ni terjerit lah masa ni. Dia terus panggil nama pakcik aku. Jadi pakcik aku ni terkejut dan bangun juga. Bila makcik aku tunjuk dekat tingkap tersebut, masa ni lansir terbuka. Pakcik aku cepat-cepat pergi tarik lansir tersebut. Bila lansir ditarik, terus dengar suara perempuan dan suara lelaki tergelak-gelak. Mana dia ada dua orang lah, suara tersebut bergelak-gelak pula, tergelak-gelak. Bila dengar suara tergelak-gelak itu, tak tunggu lama lah makcik aku anak beranak ni terus angkat tilam, turun join aku dan family tidur dekat tingkat bawah dekat ruang tamu. Kami terbangun tapi pakcik tak nak cerita apa-apa pada masa ini. Dia just cakap nak tidur bawah sebab atas sejuk sangat. Esoknya bila dah pagi, barulah dia buka cerita. Lepas check out, kami nampak orang sebelah rumah, satu family dengan anak kecil 2 orang. Macam tak logik pula dia orang gelak-gelak pukul 2-3 pagi dengan anak kecil kan. Tapi tak apalah, husnuzon saja. Nak kata pekerja-pekerja kontrak, petang tadi pukul 6 dah sunyi sepi dah. Dia orang semua dah balik tempat penginapan masing-masing. Bila aku balik ke Kuala Lumpur, tiba-tiba aku terbaca dalam surat khabar sepasang kekasih meninggal dunia di kawasan tersebut kerana lemas. Betul-betul tempat banglo telekom tersebut. Tak tahulah ada kaitan ataupun tidak dengan peristiwa seram yang kami alami pada malam tersebut. Okey, cerita ketiga ni daripada Halimunah. Aku nak share pengalaman aku menginap 2 hari 1 malam dekat golf resort di Sabah. Tak payah bagi tahulah dekat area mana. Ada siapa-siapa yang tahu pasal tempat ni seram tak? Lama dah story ini, dalam tahun 2002 macam tu. Aku pun dah ingat-ingat lupa, tapi aku cuba nak share mana yang aku ingat. Masa kejadian itu, aku ditugaskan untuk membuat inspection dekat bin power plant. Maklumlah, first time outstation. Lepas dapat kerja ni memang gila tak excited. Bersungguh-sungguhlah aku siapkan semua keperluan. Walaupun pergi sehari saja, semangat betul masa tersebut. Tak terfikir dah yang aku kena stay seorang-seorang. Oh iyalah, aku pergi berdua dengan member ataupun rakan sekerja dekat departmen yang sama. Tapi kami ini berlainan jantina. Susah berlainan jantina ni. Kalau seram-seram nak tidur satu bilik pun tak boleh. Hari pertama check-in, kami dibawa menuju ke bilik masing-masing. Kebetulan sudah agak lewat petang kami sampai. Kawasan sekitar memang sunyi. Kita orang Google dan tengok macam mana kawasan resort tersebut. Dah sampai kami ke bilik pertama, iaitu bilik departmen ataupun senior aku, iaitu Encik Wan. Apa tu, orang hotel ni first ni dia bawa pergi ke bilik Encik Wan dululah. Okey, jadi kemain suka lagi Encik Wan pada masa tersebut sebab dapat biliknya sangatlah besar, sebesar alam biliknya. Siap ditariknya tangan aku ajak masuk, duduk sekali dengan dia. Gurau kasar betul Encik Wan ni. Tapi dia memang macam tu, tak pernah nak lebih-lebih, berani kat mulut saja orang kata. Masa itu aku malu-malu jugalah bila staf hotel tersebut senyum-senyum tengok gelagak kami. Okey, settle bilik Encik Wan, kami pun dibawa ke bilik aku. Jalan-jalan dan jalan lagi, barulah sampai ke bilik aku. Jauh juga bilik aku dengan bilik Encik Wan. Adalah dalam 5 minit berjalan kaki ataupun 10 minit kalau jalan lenggang-lenggang kangkung. Aku masa tu dah terfikir dah, kalau jadi apa-apa nanti jenuh jugalah nak berlari minta tolong dekat bilik Cik Wan. Masa masuk ke bilik itu, tiba-tiba aku rasa hilang semua excited tadi. Kenapa tah? Aku rasa macam bilik tersebut suram sangat. Tapi sebab dah keletihan
Maklumlah perjalanan jauh daripada Kuala Lumpur. Aku just fikir nak mandi, solat dan rehat. Sebab agenda kita orang ini akan bermula pada esok pagi. Masa tu aku tengah baring-baring layan TV sambil menunggu solat isyak. Tiba-tiba aku dengar bunyi orang main Swiss. Tak sure lah Swiss kat mana. Jenuh juga aku perhati dan aku dengar makin lama makin galak bunyi tutup buka Swiss tersebut. Aku ni nak kata takut pun tak juga pada masa tu. Sungguh tak terfikir benda-benda hantu ni. Tapi bukanlah berani sangat, penakut sangat pun bukan. Okey, sambung semula. Dalam bunyi tak bunyi itu, lama-lama terus senyap. Aku sampai lupa dah benda tersebut. Okey, makna dia bunyi tutup buka Swiss lampu tu dah stop dah. Sampai dia pun dah tak terfikir dah pasal benda tu. Dah nak masuk isyak, aku pun solat lah. Aduh, tiba-tiba masa aku solat ni, bunyi tersebut start balik. Kali ini bunyinya rasa dekat sangat dengan aku dan tiba-tiba jelas aku dengar kerusi beralih tapi lembut saja bunyinya. Aku tahu kerusi itu ada kat sebelah aku dan terasa tak khusyuk nak solat. Tadi punyalah rasa tak takut, tak kenapa kali ini rasa nak luruh jantung. Setiap kali aku sujud, aku rasa macam ada ekor mata sedang memerhatikan aku di tepi kerusi tempat aku sembahyang. Serius masa ni dah berpeluh-peluh dah. Tapi aku cuba habiskan juga solat sambil pejam mata. Sudah solat, lama juga aku perhati keadaan sekeliling. Tapi Alhamdulillah, perasaan dan bayangan pelik-pelik tu dah tak ada. Aku terus saja siap-siap untuk tidur. Nampaknya harapan punah. Aku tak boleh tidur. Kecewa sungguh. Puas aku alih kiri kanan, tak boleh juga nak lelap. Aku pun ambil Yasin dan baca apa-apa yang patut. Tiba-tiba dang, bunyi macam benda terhempas. Siap terasa gegar kat kepala katil aku. Aku bukan main terkejut. Terfikir siapa pula yang gaduh tengah-tengah malam dekat bilik sebelah ni. Aku diam dan cuba amati suara-suara dia orang. Tapi tak ada, senyap saja. Dan tiba-tiba sekali lagi dang, bunyi benda terhempas. Siap dengan bunyi beberapa kerusi diseret. Gila nyaringnya sampai nyilu telinga aku. Aku rasa aku masa tu dah start nak lari keluar. Rasa nak pergi perambak je orang bilik sebelah itu. Rasa je lah, tak berani pun sebenarnya nak buat sebegitu. Lupa nak bagi tahu, majoriti yang stay dekat resort ini adalah pekerja-pekerja Jepun daripada company dekat sana. Itu pun yang disampaikan oleh staf resort tadi. Aku masa check in tadi tanya pekerja resort, dia kata semua bilik dah penuh dihuni oleh pekerja-pekerja daripada syarikat Jepun. Dan sempat lagi budak tu cakap, kalau dengar bising-bising bila malam tu, sebab dia orang ni semua suka minum sesama dia orang, lepak dan bersukaria macam tu lah. Gasak lah kan. Jangan sampai bertumbuk berdarah sudah, kata penulis. Mana dia staf hotel ni bagi tahu penulis, dia kata malam nanti kalau dengar bising-bising semua tu adalah datang daripada pekerja-pekerja Jepun ni lah. Sebab mereka ni suka mabuk-mabuk. Biasalah kan, kalau mabuk-mabuk ni gaduh-gaduh lah itu ini kan. Okey, bila dah galak sangat bunyi yang bukan-bukan, aku dah mula rasa takut. Memang tunggu masa je nak call reception. Tapi aku sabarlah juga. Dan bila makin lama, aku jelas dengar suara lelaki garau tergelak-gelak dan bersukaria. Aku pun mesej lah Encik Wan. Jadi Cik Wan pun jawab, tak ada apa tu lah Munah. Geng-geng Jepun tengah enjoy sesama diorang. Tapi kalau Munah takut, meh datang bilik abang meh, kata Encik Wan. Aduh, rasa nak tampar saja Encik Wan ni, mujulah ia duduk jauh. Aku tengah-tengah stres ni, boleh pula dia main-main. Akhirnya aku pun tak pasti pukul berapa suasana hingar-bingar itu stop. Aku boleh pula terlelap dengan sendirinya. Esoknya, lepas kami habis tugasan dan balik ke resort untuk check out, aku sempat bertanya lagi kat seorang staff
yang tolong bawakan barang-barang kerja aku pasal kejadian yang aku alami malam tadi. Lain macam jugalah reaksi budak itu pandang aku yang tak tahan. Boleh pula dia jawab, "Cik, bilik sebelah cik tu tak ada orang pun malam tadi. Orang Jepun tu semua tak balik. Dia orang dah bagi tahu kami yang dia orang stay back dekat office 2 malam. Rushing kerja nak kejar deadline." Biar betul kata aku dalam hati pada masa ni. Memang yang aku dengar semalam rupanya bukan suara daripada staf Jepun tersebut. Tak kuasa nak hadap pesta yang akan berlaku lagi mungkin pada malam ini. Mana dia terkejutlah bila dapat tahu yang dia dengar tu bukan suara penghuni ataupun suara manusia. Mungkin suara itu adalah gangguan daripada bilik sebelah ataupun dalam bilik dia sendirilah. Jadi itulah sekian cerita yang dapat Abang share pada malam ni. Semoga jadi hiburan pada kita semua. Assalamualaikum.